Lagu bunyi macam sama, tapi ada orang dia keluarkan kos tak sampai pun RM1,000, malah ada yang lebih daripada RM20,000. Aku Raza Ai, aku seorang penyanyi dan penulis lagu. Kita bahas behind the scene. Okey, benda pertama, producer. Kalau kau ambil producer yang biasa, mungkin beratus je untuk satu lagu. Tapi kalau kau ambil producer yang dah ada nama, satu lagu boleh jejak beribu-ribu ringgit. Lepas tu recording. Ada orang dia record kat dalam bilik je. Ada orang dia pinjam studio kawan-kawan dia. Tapi ada juga jenis orang yang pakai studio yang proper, tapi 1 jam dia beratus-ratus lah habis. Belum lagi kira musician. Kalau dia memang guna real instrument, gitar, bass, drum, string tu semua, kos dia memang akan menaik lah. Dan sebenarnya yang paling orang jarang perasan ialah pasal mastering dan mixing. Sebab benda ni yang boleh membuatkan lagu tu jadi nampak mahal ataupun biasa je lagu tu. Tapi jujur, kos mahal tak menjaminkan pun lagu tu hit. Ada orang dia keluarkan kos RM1,000, RM10,000, tapi dia punya hit tu lebih daripada orang keluarkan kos RM20,000. Kalau korang ada RM10,000, korang nak buat satu lagu yang power ataupun korang nak buat 5 lagu yang biasa-biasa je, komen kat bawah.